Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi dengan dalam rancangan kami, itu podcast siri ketiga dalam Sembang Tokoh Suara Suara Puisi. Okey, siri kali ini kami akan membedah karya-karya sastra, iaitu karya-karya hebat dari salah seorang sastrawan negara, iaitu Muhammad Haji Saleh, atau lebih dikenali sebagai Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Okey, bersama saya hari ini 4 tetamu jemputan, iaitu yang pertama ialah Safwan, yang kedua Kimi, yang ketiga Alid, dan yang keempat ialah Fahimin. Selamat datang semua. Okey, baiklah. Kita mulakan siri podcast kita yang kali ini dengan karya Perjalanan Si Tanggang 2, yang mana kita tahu karya ini muncul pada era pasca kolonial, iaitu pada tahun 70-an, ketika kesedaran nasional sedang meningkat. Okey, untuk tetamu yang pertama, Safwan, apa pandangan kamu tentang isi dan makna puisi dalam karya ini? Okay, bagi saya kan, Perjalanan Si Tanggang ni dia sangat menarik sebab dia ambil inspirasi daripada legenda klasik Perjalanan Si Tanggang tu dan diolah dengan cara moden. Puisi ini sebenarnya menceritakan tentang kisah seorang perantau yang meninggalkan tanah air untuk mencari ilmu dan kematangan. Inti utama dalam puisi ini adalah tentang pencarian jati diri perantau itu dalam dunia yang penuh cabaran, baik dalam macam orang kata budaya-budaya moden lah, budaya-budaya moden yang bebas pada masa-masa. Apa pendapat kamu tentang Perjalanan Si Tanggang? Pada pendapat saya, puisi ni menunjukkan konflik dalaman antara budaya tradisional dan pengaruh dunia moden yang semakin kuat. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh ni menggunakan puisi ni untuk mengingatkan kita supaya jangan lupa akar budaya kita walaupun dunia berubah dengan pantas. Bagi kamu macam mana pendapat kamu, Alip, tentang karya beliau? Okey, bagi karya Perjalanan Si Tanggang 2, bagi saya kalau kita lihat dari segi latar budaya, puisi ni jelas terkesan dengan suasana pasca kolonial di mana bangsa Melayu ketika itu sedang merangka identiti sendiri selepas berlakunya penjajahan. Jadi dari segi bahasa pula, beliau menggunakan gaya bahasa dan simbol yang banyak, buat pembaca kena merenung dan faham isi makna tersembunyi dalam setiap baris yang diungkapkan. Kiranya pembaca tak boleh sekadar baca je dia punya, tapi pembaca pun kena mendalami apa yang ditulis. Faham? Apa pula pendapat kamu? Saya nak tambah. Penyebaran karya ini sangat luas melalui antologi, seminar dan pengajian di universiti. Jadi ia dapat sampai kepada pelbagai lapisan masyarakat. Ini penting sebab karya sebegini boleh buka ruang diskusi lebih mendalam mengenai identiti Melayu itu sendiri. Maknanya penyebaran dia sekarang pun dah meluas lah kini untuk antologi beliau lah. Okey, beralih pula kepada karya yang kedua, iaitu Sajak-Sajak Pendatang, yang di mana sajak ni ditulis pada era 80-an, iaitu ketika Malaysia berhadapan dengan perubahan sosial dan cabaran globalisasi. Okey, apa yang menarik kamu semua lihat tentang kumpulan sajak ni? Saya mulakan dulu boleh? Kumpulan sajak ni pada saya ia sangat relevan sebab ia menggambarkan pengalaman pendatang, bukan saja daripada segi fizikal, malahan daripada segi mental dan juga budaya. Sajak-sajak ini dia sentuh tentang tema keterasingan, pencarian makna dan konflik identiti yang dihadapi oleh individu dalam pelbagai etnik di Malaysia. Pendapat orang lain pula? Saya rasa melalui sajak ni, dari segi estetika, sajak-sajak pendatang ini sangat harmoni dan dari segi bunyi dan struktur dia. Penggunaan gaya bahasanya introspektif dan naratif yang menggunakan simbol pendatang
sebagai metafora yang kuat untuk konflik psikologi dan sosial yang dialami oleh individu. Kiranya sajak ni dia guna gaya bahasa yang menarik lah untuk menarik pembaca, baca sajak beliau. Pendatang tu digunakan untuk menggambarkan konflik psikologi dalam satu kumpulan tu lah. Apa nak tambah? Bagi saya pula, saya suka bagaimana sajak ini juga tunjukkan dinamik antara budaya Melayu dengan budaya luar. Karya ini dia membuka mata membaca tentang cabaran perantau yang cuba menyelesaikan diri tapi masih merindui akar budaya asal. Maksudnya dia terangkan pendatang tu dia macam datang ke sini, dia macam terkejut dengan budaya-budaya di sini lah. Itu saja. Saya nak tahu penyebaran sajak-sajak ni dia sangat aktif melalui jurnal, antologi serta pembacaan di forum sastra lah. Ini bantu membangkitkan kesedaran masyarakat terhadap isu, identiti dan perubahan sosial yang penting. Dia punya sajak ni tak adalah, bila dia tulis tak adalah ketinggalan terus, ada lagi penyebaran dia membolehkan orang generasi akan datang boleh baca lah akhirnya. Okey, seterusnya kita bahas pula tentang topik Poetika Sastra Melayu pula, iaitu di mana Prof. Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh ni banyak memberi sumbangan sebagai pendidik dan pengubah teori sastra Melayu sejak 1990-an. Apa yang boleh kita pelajari daripada poetika ni? Cuba kamu semua bahaskan. Izinkan saya jawab dulu. Okey. Pada pendapat saya, poetika sastra Melayu ni yang diketengahkan Muhammad Haji Saleh sangat menekankan nilai estetika puisi tradisional seperti pantun, syair dan gurindam. Beliau secara tidak langsung mahu sastra Melayu ini bukan sekadar meniru barat, tetapi berasaskan warisan budaya sendiri. Maksudnya walaupun dia meniru gaya barat tapi dia masih mengekalkan tradisional. Okey, seterusnya. Betul. Bagi saya pula isi kandungan poetika sastra Melayu ini dia lebih fokus kepada keindahan bahasa Melayu yang klasik, keseimbangan struktur dan makna yang mendalam. Nilai moral dan falsafah hidup jadi tunjang utama bagi puisi ini dan dia sesuai dengan adat dan nilai Islam dalam masyarakat Melayu pada zaman sekarang lah. Kiranya dia menitik beratkanlah nilai murni dan falsafah hidup untuk jadi tunjang utama dalam kehidupan kita lah. Betul. Okey, seterusnya ada. Saya nak tambah yang dia punya point tadi, estetika. Saya nak cakap puisi ni menunjukkan kehalusan bunyi dan irama serta kesenian dalam pemilihan kata yang mencerminkan keunggulan sastra Melayu klasik. Ini penting untuk melestarikan budaya kita. Selain tu penyebaran poetika ni dia secara meluas, bukan saja daripada penerbitan ilmiah, malah daripada kuliah, seminar dan pengajaran dalam bidang sastra dan bahasa Melayu. Ini membuktikan konsep ini terus hidup dan boleh diperbaharui. Betul. Okey, baiklah. Kita dah habis berapa tadi? Semua sekali? Baru 3. Okey, sebelum kita habiskan kita punya siri podcast kali ni, boleh tak kita bincang lagi satu karya beliau? Boleh. Iaitu hari sekali kita bincangkan puisi dari Seberang Diri yang menggambarkan konflik antara diri lama dan diri baru. Apa pendapat korang tentang puisi ni? Dari Seberang Diri tu, puisi tu sangat kaya dan penuh makna lah. Ia melambangkan pengalaman individu yang berada di persimpangan dua dunia, antara tradisi dan moden, antara diri sebenar dan diri asing. Seberang diri itu menunjukkan simbolik untuk keterasingan dan pencarian identiti. Saya setuju bahagian tu sebabnya keadaan ni dia meningkap konflik batin akibat pengaruh dunia luar yang menyebabkan seorang tu rasa terasing daripada akar budaya sendiri. Karya ni juga dia tekankan pentingnya kesedaran sejarah dan mengenali diri untuk membentuk jati diri yang kukuh. Okay, dari segi apa yang saya berkata, dari segi budaya kan, puisi ni dia amat dekat dengan nilai Melayu, tapi pada masa sama ditunjukkan tekanan globalisasi yang menguji ketahanan nilai tradisional. Maksudnya
Okey, seterusnya struktur puisi puisi ni dia menunjukkan dia menggunakan struktur yang bebas dengan simboliknya membuka kepada tafsiran yang banyak. Maksudnya orang boleh menafsir puisi ni mengikut orang pemahaman mereka sendiri. Okay, sebelum tu saya nak tambah sikit. Kalau kita lihatlah dalam kebanyakan karya puisi Muhammad Haji Saleh, dia banyak memasukkan unsur dua dunia. Dua dunia yang dalam yang berteraskan kepada seseorang individu. Di mana macam kalau kita boleh lihat, dia banyak memasukkan unsur pencarian identiti dalam diri kita. Siapa yang rasa tak jumpa identiti boleh baca. Betul? Dia nak macam ni nak cakap, membawa diri kita untuk mencari diri yang sebenar. Macam tu. Jadi saya rasa penyebaran sajak Muhammad Haji Saleh ni kebanyakannya melalui antologi, majalah serta program pembacaan puisi di universiti lah. Dan acara kebudayaan sangat membantu karya ni lah sampai ke audiens yang lebih luas dan menjadi bahan kajian penting dalam sastra Melayu moden. Penting jugalah penyebaran sajak dia ni diteruskan supaya generasi-generasi yang akan datang pun dapat baca dia. Betul. Saya rasa setakat itu saja siri ketiga untuk podcast kali ini, iaitu bedah karya Muhammad Haji Saleh. Okey, kembali lagi kita dalam episod seterusnya dalam podcast Sembang Tokoh Suara Puisi.